Syed Aiman bersyukur anak sulungnya, Syed Rezakid peroleh keputusan cemerlang 9A dalam sijil pelajaran Malaysia. Rezakid bercita-cita menyambung pelajaran dalam bidang perubatan. Okey, saya nak umumkan dekat sini kelas kita ada seorang straight A. Alhamdulillah. Tanya mama. Thank you cikgu, thank you. Tania. Thank you. Good luck everyone. Good luck. Kelas bawah. Oh, Berapa A plus cuba tengok? 4 A plus. Alhamdulillah. It's 90, marks 90 and above. Thank you cikgu.